Maksiat ni kena bersih cepat. Contoh kita naik kereta. Naik kereta, terpijak tik kucing. Masuk dalam kereta, bau sedap tak? Tak sedap. Pasal apa? Tak sedap. Tik pun tak sedap. Lepas tu, siapa ni pijak tik kucing ni? Mesti ayah berhenti. Ayah berhenti. Cek kaki ampahmu. Siapa pijak tik kucing? Kena kapek tak mana? Basuh. Kita berhenti basuh. Begitulah maksiat. Maksiat ni kotor. Jangan bagi lekat lama di kita. Macam mana nak bagi tak lekat lama? Taubat. Bersihkan diri dengan taubat. Ambil wudu, meluruhkan dosa kecil kita. Salam dengan kawan, meluruhkan dosa kita. Tengok Al-Quran, meluruhkan dosa kita. Masuk masjid, meluruhkan dosa kita. Tengok muka para ahli ulama. Tengok muka mak ayah kita. Tengok Al-Quran. Semua tu meluruhkan dosa kita. Jadi buatlah perkara-perkara yang meluruhkan dosa. Jangan biar kita ni duduk dalam dosa lama-lama. Cepat-cepat buat baik. Sebab bila mana kita buat baik, dia akan menghapuskan dosa yang kita buat.